Start pagi. Kita baik. Lepas mami baik. Dalam proses you tengah nak ubah diri you sendiri, Kak Ira sangat-sangat recommend untuk setiap kali awak tanya diri awak sendiri kan. Lepas tu dalam proses, awak diam, awak tengah nak dapatkan yang penyabar tu, awak akan rasa macam pening sikit tau. Sebab kita nak tukar kita punya perangai kita punya cara kita yang lama kepada cara yang baru, ataupun kita akan rasa sesak dada. Kalau awak rasa macam tu, tulis dekat komen sebab Kak Ira nak bantu macam mana nak selesaikan situasi tu. Pernah tak awak rasa macam hidup awak ni tak terurus? Bangun pagi je rasa emosi tu macam berat. Rasa macam nak marah, rasa macam nak mengamuk tapi tak ada sebab. Tapi rasa macam feeling tu bercampur aduk. Jadi membuatkan awak rasa macam I feel confused. Benda kecil pun jadi besar. Siapa yang ada problem macam tu, jangan lupa untuk tekan subscribe. Kepada yang first time kenal Kak Ira, so thank you very much untuk tonton video ni. So Kak Ira harap awak belajar sesuatu daripada. Kadang-kadang bila kita rasa macam tu, kita nak cakap dengan seseorang, kita nak cakap dengan kawan kita, pasangan kita, tapi kita pun tak tahu nak cakap dengan siapa sebab pasangan kita pun ada benda juga yang dia tengah nak uruskan. Video ni yang boleh awak pakai dalam hidup awak seharian, ataupun along the way dalam proses awak nak berubah kepada yang lebih baik, kepada jadi diri baru yang lebih positif. So jangan lupa untuk tekan subscribe. Continue untuk belajar. So hari ni Kak Ira nak share satu cara yang membuatkan Kak Ira dulu yang versi yang lama, yang asyik macam nak marah, yang rasa macam nak mengamuk, rasa macam hidup ni macam serabut, tapi kita tak boleh sendiri kita tak boleh nak kawal diri kita sendiri. So Kak Ira ceritakan daripada Kak Ira punya proses. Kecanai. So Kak Ira ni adalah seorang yang sebelum ni orang yang sangat melenting. Emosi tak terkawal. Maksudnya apa jadi sikit pun Kak Ira macam nak marah. So macam apa benda pun dia jadi macam besar sangat. Walaupun benda tu kecil, tapi dia jadi sangat-sangat besar. So membuatkan Kak Ira tak suka versi tu sebab orang yang Kak Ira sayang, pasangan kita, anak kita akan terkesan dengan kita punya situasi. So sampai satu hari Kak Ira macam Kak Ira memang decide untuk Kak Ira tukar jadi Ira Zohari ni versi yang kedua. Kak Ira akan tukar daripada yang selalu nak marah ni menjadi kepada orang yang lebih bersabar, orang yang selalu senyum, orang yang selalu fikir positif walaupun apa situasi sekalipun. Cukuplah jadi macam ni. Kak Ira decide untuk jadi orang yang Kak Ira rasa macam Kak Ira bangga dengan dia. Kak Ira rasa macam aku bangga aku jadi macam ni. So Kak Ira start tulis. Kak Ira cakap aku bangga dengan diri aku yang seorang yang sangat penyabar. Aku ni adalah seorang yang sangat penyayang. Aku ni adalah seorang yang sangat berfikiran positif. So daripada situ bila Kak Ira rasa macam Kak Ira kecewa, Kak Ira macam bangun, Kak Ira rasa macam dalam keadaan marah, Kak Ira akan bayangkan apa versi Ira Zohari 2.0 ni bila dia dalam keadaan tenang, apa yang dia akan buat? Dia akan senyum, dia akan mula excited, dia akan rasa macam bahu dia terus tinggi naik ke atas, macam maksudnya kita dalam keadaan yang berkeyakinan tinggi. So itu adalah Kak Ira yang Ira Zohari 2.0. Maksudnya Kak Ira ni dia ada versi yang 2.0. Untuk Kak Ira jadi versi 2.0 ni, Kak Ira perlu praktis, buat latihan setiap hari. Bila kat dalam keadaan yang macam nak marah ke apa ke, Kak Ira akan tukar kepada versi Ira Zohari yang 2.0, yang lebih penyayang, yang lebih penyabar, yang lebih mendengar. So awak boleh praktiskan benda ni. So 4 tips ni yang akan membuatkan cara korang tu lebih teratur. By the way, dalam proses you tengah nak ubah diri you sendiri, Kak Ira sangat-sangat recommend untuk setiap kali awak tanya diri awak sendiri kan, bila awak tengah dalam proses yang macam sebelum ni nak marah, lepas tu dalam proses awak diam, awak tengah nak dapatkan yang penyabar tu, awak akan rasa macam pening sikit tau. Sebab kita nak tukar kita punya perangai kita punya cara kita yang lama kepada cara yang baru, kita akan rasa pening. Kita rasa macam sakit kepala sikit, ataupun kita akan rasa sesak dada. Kalau awak rasa macam tu, tulis dekat komen sebab Kak Ira nak bantu macam mana nak selesaikan situasi tu. Contoh, awak tengah dalam proses tu, awak rasa macam bila bangun je rasa macam pening sikit. Tak apa, itu adalah tanda-tanda dia. So kalau kata awak nak dapatkan tanda tu, betul ke ni Kak Ira saya rasa macam sakit kepala lah, saya rasa macam dada saya sakit lah, saya rasa macam tiba-tiba bahu saya jadi pedih lah. Terus tulis dekat komen. Kak Ira akan tolong jawabkan untuk awak
So that awak tahu, okay, awak dalam stage macam ni, Kak Ira boleh bagi tahu, okay, awak pergi berjalan dulu dekat luar, so that bila awak berjalan, awak punya body boleh bertukar kepada versi yang baru. Okay? 4 tips untuk sistemkan hidup yang ringkas. Yang pertama adalah bila awak bangun, 3 minit yang pertama bangun pagi, awak jangan buka phone dulu, awak relax. Biar body tu start macam okay, boleh terima yang kita ni dalam keadaan proses nak bangun. So body akan lebih mudah untuk terima. Yang kedua adalah tulis satu je benda yang awak nak improve hari ni untuk awak tambah baik. Contoh, hari ni aku nak tambah baik jadi seorang yang lebih penyabar. Kawan aku kat tempat kerja buat macam ni, aku boleh bersabar. Okay, so maksudnya proses tu bersabar. Yang ketiga adalah, okay, satu tempat kita macam meja ke katil kita pilih satu hari satu untuk kita kemas. Contoh kalau kata kita nak pilih katil kita untuk kemas, okay, buat satu hari tu satu. Nanti lama-lama kita akan nampak yang, oh okay, kita dalam proses untuk mengemas, otak kita boleh terima, oh aku sebenarnya tengah tambah baik diri aku sendiri. Okay, yang keempat adalah tulis ayat syukur sebelum tidur. Ataupun kalau kata macam boleh start dengan bercakap dulu. So bila awak bercakap, ya Allah aku bersyukur. Kalau yang beragama Islam, awak boleh cakap, ya Allah aku bersyukur hari ni aku berjaya kemas kereta ni susun lebih cantik. Bersyukur. Sebab esok tu otak awak akan macam, yelah aku nak best lagi macam tu. Kak Ira doakan kepada sesiapa yang tengah dalam proses untuk jadi diri baru, diri yang lebih berjaya, diri awak, contoh nama awak Alia versi 2.0. Kak Ira doakan proses ni berjaya untuk awak sebab Kak Ira dah buat dan Kak Ira dah rasa best. Kak Ira kongsikan untuk awak supaya awak dapat best tu juga. Okay, so by the way, Kak Ira nak ucapkan terima kasih sebab tonton video ni sampai kat sini, which Kak Ira harapkan awak dapat tips-tips yang bagus yang boleh membuatkan awak rasa awak boleh ubah juga diri awak sendiri. And don't forget to subscribe, love, comment and share this video. Thank you everyone. Bye. Assalamualaikum.